Okey, dekat Shopee baru-baru ni aku tengok ada iklan, iaitu iklan periuk daripada brand jenama Destiny macam ni. Okey, so aku tengok menarik iklan tu banyak kan. Dan oleh kerana bini aku pun suka masak, jadi aku belilah satu produk ni. Packaging kotak ni dah sampai. Oh, macam ni. Casserole apa ni? Destiny 20cm lah. Saiz dia 20cm lah. So, dia punya iklan dia ni, satu produk dia, tak silap aku, produk yang baru lah. Produk baru, kalau kau tengok ni, dia tulis ni, produk ni memang produk baru dah, iaitu tahun 2025, iaitu top brand in cookware. So memang produk baru, macam-macam warna kat sini kan. So iklan ni pasal apa dia? So dia ada glass lid, okey, die casting aluminium handle, okey, granite coating, okey, strong bottom, okey. So iklan dia, kelebihan produk dia macam ni lah kan. Ni kalau tengok ni kelebihan dia boleh masak menggunakan elektrik, lepas tu ceramik cooktop dan juga gas cooktop. Rumah aku sebab ada dapur gas memasak daripada gas saja, so memang sesuai lah. Aku dah keluarkan dah periuk di sini ni, keluar untuk korang tengok. So packaging dia, salut dia macam ni lah, lah apa kotoran ni. Okey, dia macam ni lah, nampak. So periuk dia macam ni. So dekat atas dia macam ni, tepi dia macam ni. Aku beli ni warna hitam lah. Pemegang dia macam ni. Okey. Dan bawah dia macam mana pula? Okey, bawah dia macam ni. Okey. So penutup tu kita pasang dululah. Kita pasang dah penutup dia. So pemegang dia dekat atas ni macam ni. Okey, tombol dia kan. So nampak ah? Jelas. Bawah dia macam ni. Dan dia ada tempat untuk keluar asap ketika masak. So kita tengok periuk dia pula macam mana. Periuk dia macam ni guys. Nampak? Ni dalam dia ni tak berkat lah kan. Pemegang dia macam ni, pantit, bawah dia macam ni. Okey, korang nampak jelas kan? Okay guys, jom kita masak mi kari opah ni menggunakan periuk daripada Destiny macam ni. Okey. Okey, aku bagi nampak logo. So periuk yang aku gunakan untuk masak mi kari opah ni ada pada periuk di sini. Okey, aku baru je masak mi kari opah yang ini daripada mi kari opah menggunakan periuk di sini ni tadi, dan aku boleh cakapkan periuk ni berfungsi dengan baik lah. Dan yang penting dia tak melekat. Kalau tengok korang ni kan, kat dalam ni kan, memang tak melekat. So aku rasa periuk di sini ni memang telah berfungsi dengan baik dan berbalik untuk dibeli lah. Okey. So kalau korang berminat nak try beli, ada banyak color, warna juga pun ada kan. Korang nak try, korang boleh dapatkan periuk memasak daripada brand Destiny macam ni melalui link yang aku telah sediakan. Okay, bye.